Untuk custom deck kali ini, saya pilih Ultimate Celebration Starter Deck. Ultimate Celebration ada 5 combo paling terbaik Mekanize. Pertama, untuk starting adalah combo Mecha Mato, Mecha Bot, Mega Konto, Sumorai. Combo 2, 3, 4, 5. Nak tahu? Tunggu kejap. Barisan kad paling padu mesti ada kad serangan, kad pertahanan dan kad sokongan. 15 kad serangan: Fang, Yaya, Gopal, Adudu dan Bro, Ying, Tian, Maksmana, Sumorai, Bobo Sola, Bobo Duri, Bobo Blitz, Bobo Gempa, Bobo Ais, Bobo Halilintar dan Bobo Taufan. 11 kad pertahanan: Papa Zola, Mama Zila dan Pipi Zola, Toaba, Maksmana, Mecha Mato, Mega Konto, Mara, Bobo Sola, Bobo Gempa, Bobo Glacier, Bobo Frostfire dan Bobo Supra. 7 kad sokongan: Bobo C, kad sokongan Autobot, Blitz, kad sokongan Mechabot, Aba, kad sokongan Autobot, Bobo D dan Bobo Supra. Mesti ramai pun dah tahu kan, ada kad boleh jadi dua fungsi. Dia boleh serang, dia boleh defend. Macam mana? Bobo Gempa, Bobo Solar. Yang boleh defend dan support pula tu macam Bobo Supra. Jadi, combo apa lagi yang kebabung? Combo kedua ada Bobo Supra, boleh jadi power bila dah guna Bobo Solar dengan Bobo Halilintar. Combo ketiga, bila dah guna Bobo Blitz dan Bobo Ice, barulah padu si Bobo Frostfire ni. Combo keempat, efek Bobo Glacier mengena bila adanya Bobo Gempa dengan Bobo Ice. Dan combo kelima, paling fleksibel adalah Aba. Combo ini boleh jadi finisher paling padu dan strong.